Bang, ada apa bang? Apa ni? Aku menyerap betul lah. Tak, kenapa bang? Kenapa bang? Kau dalam live kata wangi. Wangi lah bang, minyak wangi. Takkan busuk tu minyak busuk. Kau diam boleh tak? Aku datang sejam kau datang sini. Jam ke? Orang lain kali datang lah lepas jam. Kau buat lawak ke? Tak. Kau ingat muka kau kelakar? Tak. Tak. Tak bang. Kenapa? Sebab orang kata dalam live tengok muka abang pun dah kelakar. Itu kau rasa kau kelakar ke apa? tak, bini saya tak pernah ketawa pun. Kau kena fly lah? Saya kena fly. Oh ni ke produk kau lah kan? K-Fly Air Freshener ni kan? Saya baru launching bang, tapi dah sold out alhamdulillah. Sold out lah sebab kau jual barang yang tak function ni, tak ada bau. Bau mana? Bau bang, memang bau kuat bang. Vanilla Ocean apa semua memang bau kuat. Aku gantung dalam kereta aku, tak ada bau. Abang dah buka ke ni? Aku gantung lah, kau bagi tali kan? Bagi tali untuk gantung. Kau sekolah tak? Saya sekolah bang. Apa so? Kau bagi tali, aku gantung. Okey. 3 hari bini aku kata, abang beli barang bodoh ke apa sampai tak ada bau ni? Aku pun tak ada bau pun. Sekejap, saya cek. Kenapa tak basah dia punya kepala bang? Kau hantar barang kosong? Pelik selalunya kalau gantung kepala basah bang. Lah bang, minta maaf lah tanya. Abang tak tahu ke? Saya dah bagi tahu dah kat tepi ni. Cara nak guna, how to use. Kena buka stopper ni, lepas tu tutup balik. Ni stopper getah ni. Abang kena buka, cabut. Faham? Buka plastik ni. Oh. Kan nampak bau minyak dia. Oh, wanginya. Mesti wangi lah bang. Formula yang saya buat ni, pati wangian dia lebih daripada campuran lain. Dia wangi nampak? Kuat ni bau ni Fruity Nova. Kepala dia basah macam ni lah. Oh, wanginya. Wanginya barang kau. K-Fly Air Freshener ni. Mestilah wangi, kalau takkanlah sampai boleh sold out bang. Oh, semua ada penutup. Maknanya semua ada penutup. Lah, abang ingat sampai-sampai gantung terus sebab ada tali. Kau tak cakap buka. Tepi ni ada tulis bang. Abang tak pandai baca ke apa? Kan tulis ni, how to use. Macam mana kau tahu abang tak pandai baca? Allahu Akbar. Abang tak pandai baca tapi abang main TikTok. Abang baca macam mana? Abang tak sekolah ke? Kau jangan nak usik pasal sekolah abang. Kenapa? Abang tak sekolah? Jujurlah. Abang pergi sekolah. Lepas tu? Member abang ajak fly sentiasa. Jadi abang selalu ponteng sekolah, lepas tu abang tak ambil SPM, lepas tu abang tak saya rasa ponteng sekolah dia tak panggil fly bang. Lepas tu? Panggil benda lain, kena lagi teruk pada tu. Panggil kena fly. Itu saya. Itu saya bang, tak boleh. Tak sekolah, lepas tu tiba-tiba datang nak marah-marah. Dah lah saya bagi promosi. Abang ingat berapa abang beli ni? Abang beli promosi, abang tak tahu berapa, tapi tak sampai RM5 ke berapa. Ya, tak sampai RM5. Harga asal RM10. Okay. Promosi 9 flavor. Dah lah bagi murah. Lepas tu tak pandai guna, marah-marah. Rupanya tak pergi sekolah. Walaupun abang tak pergi sekolah, tak pandai baca, abang tahu check out. Sebab tu abang berjaya beli. Kau kena appreciate juga customer. Okey bang. Terima kasih. Minta maaf banyak bang. Terima kasih. Nanti repeat lagi bang. Kena belajar juga bang supaya tak kurang ajar. Apa kau cakap? Tak, kita kena selalu belajar supaya kita tak kurang ajar. Atau kau tulislah bahasa Melayu. Kau tulis bahasa Inggeris. Kau ingat semua pandai speaking. Aduh.